Samsung lahir daripada kepayahan zaman, di mana sekitar tahun 1938, Lee Byung-chul menubuhkan sebuah syarikat kecil di Sudong, Korea Selatan dan diberi nama sebagai Samsung, yang bermaksud 3 bintang. Pada mulanya, perniagaan ini hanya mengurus jual beli barangan runcit seperti mi, ikan kering dan sayur-sayuran untuk diekspor ke China. Namun selepas Perang Korea, cita-cita Samsung berubah. Negara perlu dibina semula dan kerajaan mula menyokong syarikat-syarikat tempatan menerusi dasar perlindungan ekonomi. Samsung menyahut cabaran ini dengan menyertai sektor tekstil, pemprosesan makanan, insurans dan perbankan. Inilah era diversifikasi keperluan asas oleh syarikat Samsung yang menawarkan kestabilan dan memenuhi keperluan asas sebuah negara yang ingin bangkit semula. Penubuhan Samsung Electric Industries pada 1969 merupakan langkah pertama Samsung ke dalam dunia elektronik. Produk terawal mereka adalah seperti TV hitam putih, kalkulator, peti sejuk, penghawa dingin dan mesin basuh. Namun langkah yang memberi impak jangka panjang adalah ketika Samsung mengambil alih Korea Semiconductor pada 1974. Dari sinilah Samsung mula menanam benih dominasi dalam dunia semikonduktor. Sekitar tahun 1980 pula, syarikat ini membeli Hanguk Jeon Jatongsin dan memasuki pasaran telekomunikasi dengan produk seperti telefon dan mesin fax. Samsung juga mula mengembangkan sayap ke peringkat global seperti menubuhkan kilang dan pejabat di Jerman, Portugal dan New York pada awal 1980-an. Dalam tempoh ini, mereka turut mula menghasilkan komputer peribadi pada tahun 1983. Ketika syarikat lain masih fokus pada hasil jangka pendek, Samsung mula melihat produk berpotensi tinggi untuk masa depan dunia seperti chip, komputer dan sistem komunikasi. Tahun 1987 menjadi detik penting apabila pengasas Samsung, Lee Byung-chul, meninggal dunia dan anaknya, Lee Kun-hee, mengambil alih. Di sinilah muncul falsafah pengurusan baharu, New Management, menekankan kualiti berbanding kuantiti dan mengubah imej Samsung daripada pengeluar barangan bajet dan mampu milik kepada jenama kelas dunia. Langkah ini berhasil. Pada tahun 1992, Samsung menjadi pengeluar chip memori terbesar dunia dan memperkenalkan 64M DRAM pertama di dunia. Mereka juga mencipta skrin LCD pertama mereka pada 1995 dan terus melabur besar dalam teknologi pengguna, TV digital dan produk pintar. Krisis keuangan Asia 1997 hampir menggugat mereka, namun Samsung menyesuaikan semula fokus, meninggalkan industri berat dan menumpukan sepenuhnya kepada teknologi tinggi dan tindakan ini membuahkan hasil. Menjelang 2009, Samsung memperkenalkan siri telefon pintar Galaxy dan semenjak produk ini dilancarkan, dunia tidak lagi sama. Siri Galaxy S dan Galaxy Note menjadikan Samsung jenama gergasi dalam pasaran global telefon pintar. Pada masa yang sama, mereka menjadi pemimpin dunia dalam teknologi paparan OLED dan chip memori. Namun, tidak semua berjalan lancar. Pada tahun 2016, Samsung berdepan krisis besar apabila bateri Galaxy Note 7 meletup. Reputasi tergugat, saham menjunam. Tapi mereka tidak berundur. Dalam masa yang singkat, Samsung menarik balik produk, menjalankan siasatan menyeluruh dan kembali ke pasaran dengan produk yang lebih selamat dan inovatif. Ini contoh klasik kekuatan korporat dan kemampuan untuk bangkit selepas krisis. Memasuki dekad 2020-an, Samsung tidak berhenti mencabar sempadan. Samsung melancarkan telefon boleh lipat seperti Galaxy Z Fold dan Z Flip yang mana bukan sekadar gimmick semata, tetapi permulaan era baharu dalam rekaan telefon pintar. Dalam masa yang sama, pelaburan dalam kecerdasan buatan, AI, semakin ketara, termasuk fungsi pintar seperti Object Eraser dalam Galaxy S21 dan integrasi AI yang mendalam dalam Galaxy S24. Samsung juga terus mendominasi industri semikonduktor seperti melabur dalam teknologi pemprosesan 5 nanometer, memperkukuh sistem semikonduktor dan memacu pembangunan industri AI, 6G dan pengkomputeran kuantum.
Mereka tidak berhenti di situ. Samsung kini menjalin kerjasama strategik dalam pengeluaran bateri e-kelima, robotik dan tenaga boleh diperbaharui. Malah, mereka meneroka potensi tenaga solar dan teknologi rumah pintar untuk masa depan yang rendah karbon. Apa yang menjadikan Samsung begitu berjaya? Pertama, keberanian untuk diversifikasi daripada penjualan Mi segera kepada microchip. Kedua, strategi jangka panjang yang tidak terperangkap dalam kejayaan masa lalu. Ketiga, sokongan dasar kerajaan yang dari awalnya menyediakan landasan yang stabil untuk berkembang. Dan yang paling penting, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bangkit seperti dari krisis kewangan Asia, insiden bateri meletup, hingga ke persaingan sengit dengan Apple dan jenama China. Samsung kini bukan lagi sekadar syarikat Korea. Ia adalah simbol cita-cita Asia, kekuatan industri dan inovasi global. Daripada 40 pekerja pada 1938 hingga mencecah lebih 1 juta pekerjaan secara langsung dan tidak langsung hari ini. Dari menjual ikan kering kepada mencipta telefon pintar dengan AI dan paparan boleh lipat. Ini bukan hanya sebuah kisah perniagaan. Ini adalah kisah bagaimana sebuah syarikat membentuk identiti ekonomi sesebuah negara dan kini membentuk masa depan teknologi dunia.